Kongsi Bab 1 Indeks Subtopik 1.2 Hukum Indeks. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan cara mudah untuk ingat hukum indeks serta revisi ekspres dan tip menjawab soalan supaya kalian mantap dalam peperiksaan. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Untuk hukum indeks, sebenarnya kalian cuma perlu ingat jamuan topi Cikgu Tabita. Bayangkan kalian dijemput ke satu jamuan topi. Hos dan semua tetamu adalah nombor-nombor integer. Setiap nombor memakai topi di mana topi mereka adalah kuasa mereka atau dia superpower. Untuk mendapatkan superpower atau kuasa luar biasa, semua tetamu nombor perlu patuh kepada 3 peraturan jamuan. Peraturan jamuan yang pertama ialah pendarapan indeks yang mana bermaksud jika 2 orang tetamu nombor asas yang sama berbual mesra, maka topi mereka akan bertambah. Dalam contoh ini, 3 ialah tetamu nombor asas. Tetamu 3 sebelah kiri mempunyai 3 topi, manakala tetamu 3 sebelah kanan mempunyai 2 topi. Apabila mereka berbual mesra, maka topi mereka bertambah menjadi 5. Sebagai contoh, jika kita tulis dalam bentuk indeks 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 2, maka kita dapat 3 kuasa 5. Peraturan pendarapan akan membantu nombor 3 mendapatkan lebih topi, iaitu lebih kuasa, yang mana topi-topi nombor 3 telah dijumlahkan menjadi 5. Konklusinya, jika A kuasa M darab A kuasa N, ianya sama dengan A kuasa M tambah N. Peraturan jamuan yang kedua ialah pembahagian indeks yang mana bermaksud jika 2 orang tetamu nombor asas yang sama bergaduh, maka topi mereka akan berkurang. Dalam jamuan, kalau gaduh, superpower akan berkurang. Jadi, make friends, don't make enemies ya. Dalam contoh ini, 3 ialah tetamu nombor asas. Tetamu 3 sebelah kiri mempunyai 3 topi, manakala tetamu 3 sebelah kanan mempunyai 2 topi. Maka topi mereka berkurang menjadi 1. Sebagai contoh, jika kita tulis dalam bentuk indeks 3 kuasa 3 bahagi 3 kuasa 2, maka kita dapat 3 kuasa 1, iaitu 3. Konklusinya, jika A kuasa N bahagi A kuasa N, ianya sama dengan A kuasa M tolak N. Peraturan ketiga ialah kuasa indeks. Jika tetamu nombor asas telah mempunyai topi, namun diberikan topi lagi, ini bermaksud kuasa sedia ada akan bertambah mendarab dengan kuasa baharu yang diberikan. Dalam contoh ini, 3 ialah tetamu nombor asas. Tetamu 3 telah mempunyai 3 topi. Apabila beliau diberikan 2 topi baharu, jumlah topinya menjadi 6. Iaitu hasil darab 3 topi sedia ada dengan 2 topi baharu. Sebagai contoh, jika kita tulis dalam bentuk indeks, maka 3 kuasa 3 dalam kurungan kuasa 2 lagi. Nilai ini sama dengan 3 kuasa 6. Konklusinya, jika A kuasa M dalam kurungan kuasa N, maka ianya sama dengan A kuasa M darab N. Untuk hukum indeks, sebenarnya kalian cuma perlu ingat jamuan topi Cikgu Tabita. Ini adalah revisi ekspres, nota untuk sekalian untuk semua hukum indeks dalam sukatan tingkatan 3. Mari kita lihat soalan 1. Untuk soalan sebegini, cuma perlu ingat tip cikgu. Tip nombor 1, apa dia? Tukar nombor kepada nombor asas terkecil yang mungkin sama. Sebagai contoh, 2 adalah asas yang sama bagi 4, 50 dan 10. Kemudian berikan kuasa kepada asas. Give them the power. Seterusnya, kita gunakan hukum indeks seperti yang telah cikgu kongsikan sebelum ini, iaitu peraturan pendarapan, pembahagian ataupun kuasa. Untuk soalan 1A, 4 kuasa 1/3 ianya boleh ditukarkan kepada 2 darab 2 kuasa 1/3. Sama juga untuk 50 kuasa 2/3 boleh ditukar kepada asas 2 dan 5 dan dikuasakan 2/3. Seterusnya untuk 10 kuasa 5/3 ianya boleh ditukar kepada asas 2 dan 5 juga. Kemudian baru dikuasakan kepada 5/3.
Setelah dapat asas, kita berikan kuasa kepada setiap asas. Kita buka kurungan. Contohnya, kumpulan nombor berwarna merah jambu ialah 4 kuasa 1/3. Kedua-dua asas duanya juga mendapat kuasa yang sama, iaitu 1/3. Begitu juga untuk kumpulan nombor berwarna biru tua dan kumpulan nombor berwarna biru muda. Akhir sekali, kita gunakan hukum indeks iaitu peraturan pendarapan. Semua kuasa bagi asas yang sama ditambahkan. Jadi, kita dapat 2 kuasa 3 dan 5 kuasa 3. Tanpa menggunakan kalkulator, kita boleh darab 2 dengan 5 dan gandakan 3 kali. Maka jawapannya ialah 1,000. Untuk soalan 1B, cara penyelesaiannya sama seperti soalan 1A. Cikgu rasa kalian tiada masalah, hebat dan dapat jawapan yang sama dengan cikgu, iaitu 500,000. Untuk soalan 1C, punca 15 adalah 3 darab 5. Kuasa 1/2. Seterusnya, kalian boleh selesaikan menggunakan hukum indeks. Tanpa kalkulator, kita sentiasa boleh darab 2 dengan 5 supaya dapat 10. Kemudian darab dengan 5 lagi. Jadi, jawapannya ialah 50. Mari kita lihat soalan 2. Untuk soalan sebegini, mula-mula kita asingkan terma X dan terma nombor. Contohnya, semua terma X kita bawa ke sebelah kiri dan terma nombor kita pindah ke sebelah kanan supaya lebih jelas dan mudah diselesaikan. Seterusnya, gunakan peraturan pendarapan, pembahagian ataupun kuasa dan cuba mudahkan indeks pada terma X dan terma nombor. Akhir sekali, kita selesaikan algebra. Mari kita gunakan tip cikgu untuk soalan 2A. Cikgu gunakan color pink untuk terma kiri dan color biru untuk terma kanan. Pertama sekali, kita pindahkan semua terma yang ada X ke kiri dan semua terma yang ada nombor sahaja ke kanan. Jadi, kita dapat X kuasa 1/2 bahagi X kuasa negatif 5/2 untuk terma kiri. Untuk terma kanan iaitu 27 bahagi 64. Kemudian gunakan hukum indeks dan mudahkan kuasa mereka. Jadi kita dapat X kuasa 3 bersamaan 3/4 kuasa 3. Maka jawapannya X ialah 3/4. Cara yang sama digunakan untuk soalan 2B. Jawapannya X ialah 3/2. Untuk soalan 2C, kalian jangan panik bila nampak nombor pecahan. Caranya sama sahaja. Asingkan terma X ke sebelah kiri, semua nombor kita bawa ke sebelah kanan. Gunakan hukum indeks dan mudahkan kuasa-kuasa mereka. Akhirnya, kita dapat X kuasa negatif 1 ataupun 1/X. Sama juga dengan 15 kuasa negatif 1 ataupun 1/15. Maka jawapannya X ialah 15. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.